Baru kita beli kereta baru, kita punya petrol memang dia jimat. Mileage pun tinggi. Tapi bila kita sudah bawa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, makin kita nampak kuat makan petrol. Apa sebab? Jom kita sama-sama kongsikan. Kenapa kita bawa kereta baru, dia jimat petrol. Lepas tu sudah pakai 1, 2, 3 tahun, rasa kereta petrol kuat makan. Kemungkinan kita punya dalam enjin sudah banyak carbon sludge dalam enjin. Dia akan menyebabkan kita petrol kuat. Nombor 2, kemungkinan anda pilih minyak enjin yang tak sesuai. Jadi dia akan menyebabkan kita punya itu minyak consumption dia akan jadi tinggi. So, cara selesai, kita kena bersih dalamnya kita punya enjin punya sludge carbon-carbon. Apa yang kita kena buat? Kita kena pakai GT Flush Oil. GT Flush Oil tu dia tuang dalam, dia akan cuci habis dalam carbon sludge. Barulah kita tukar minyak enjin baru. Dengan kita ada juga yang botol kecil lah. Ini pun flush oil juga, engine flush. Ini flush oil 4 liter. Ini engine flush. So kalau anda pilih minyak enjin likatan yang salah atau produk yang salah, dia akan menyebabkan kita punya itu petrol kuat makan. Sebab ini minyak enjin dia akan melecehkan kita punya komponen-komponen enjin dalam. So kawan-kawan, anda sudah dapat belajar tak? Harap video ini boleh bagi anda manfaat. Kalau belum servis minyak enjin, nak cari minyak, cari GT Racing. Thank you guys.